bila kau nak ada anak? Ini soalan raya lah kira Soalan raya lah. Soalan raya. So certain tempat pun kita nak kena pilih lah kan. Takut macam jenis pergi rumah makcik yang alamak ni makcik Laser kan. Lebih baik kita escape rumah ni. Tak, jangan escape. Bantal tu masukkan aja dalam baju. Kasih aja nampak gini. Alhamdulillah. Dah berapa bulan? Alhamdulillah. Belum check lagi action Belajar itu tipu Alasan, namanya. alasan. Tapi nanti macam cakap, laki bini ngandung. Kau kenapa? Aku yang kau kenalkan. Taklah contoh lah. Okay, next time pergi jogging ajak lah. Saya terasa. Kalau tengok story jealous Kan ada sih. cushion Tak tu ajak sih. So itulah. Jadi Itu macam mana yang- tu kalau dapat soalan macam itu? Ya. Oh, kita dulu kita 8 tahun. 8 tahun tak ada anak memang tiap tahun kena. Dia punya soalan macam tahu. Bila nak ada anak, bila nak ada anak. Kau salah buat ni. Dia patutnya ke kanan ke kiri. Apa cakap apa? Ini makcik-makcik memang cakap ada jin duduk. Itu Syah semua pergi benda lah. sini ni pergi, macam-macam. Then for us interesting. So what I did, macam next year raya mak sampai je, instead of nak tunggu orang, aku tanya dulu. So ada siapa-siapa nak tanya kenapa ayah tak ngandung-ngandung. Jadi orang terus zip. Laser dulu awak dah Siapa-siapa laser nak dulu. tanya dulu lah. Kalau Ayu ni kenapa tak ngandung-ngandung, nak tanya dulu. Kita datang nak beraya je. Kalau yang belum kahwin tu lain Bila nak berdua, Betul. Bila nak berpasangan, ya Allah. Kadang memang pedas lah dia punya soalan kan. Maybe kita boleh take it as orang tua. Yalah. Ya. Pertama dia punya kebiasaan mereka macam itu. Kemudian that comes from a place of concern. Walaupun cara dia memang panas, tapi in a way macam ni cara dia untuk communicate lah. Lepas tu dia fikir kelakar ke apa kan. Kita macam tadi lah pasal memaafkan kan. Kita boleh choose to cik doakan je lah. Ataupun Untunglah cik dapat ngandung. Saya ni untung. Kasih rasa bersalah. Mula aku. Nanti dia minta maaf lah awak ni. Tapi jangan kalau boleh lah kita faham lah memang sakit kan kadang. So kita boleh choose tu kadang boleh jawab biadab ataupun kita jawab atau ada orang cakap memang makcik ni nak kena ajar. Kan. But Tiap-tiap raya dia je tanya. Fed up but you can choose to put water on the situation lah.